Salam Malaysia Madani dan kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda ketika ini menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini kita memilih satu topik yang saya anggap cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah sambutan Minggu Perpaduan Nadi Membina Negara Bangsa. Ini bagi saya merupakan topik yang cukup penting dan tentunya lah bila kita bercakap tentang isu perpaduan, ianya merupakan satu isu yang cukup penting dan relevan sebenarnya. Dan sudah pastilah kita ingin melihat bahawa perpaduan rakyat Malaysia, tak kiralah apapun bangsa, agama dan sebagainya, dapat bersatu padu kerana sesungguhnya lah semangat perpaduan itu amat penting dalam membina sebuah negara yang betul-betul aman dan makmur. Dan sudah tentulah banyak lagi perkara yang akan kita sentuh, terutamanya tentang sambutan Minggu Perpaduan itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat kepada situasi terkini dengan pelbagai peristiwa yang berlaku di peringkat global khususnya lah tentang apa yang berlaku krisis di Asia Barat sebagai satu contoh, dan sudah pastilah ianya sedikit sebanyak mungkin juga memberi impak dan juga kesan bila kita sentuh tentang isu perpaduan negara. Tetapi banyak lagi sebenarnya persoalan yang ingin kita sentuh, tapi seperti biasalah izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Puan Fairul Jibanu Zainal Abidin yang merupakan pengarah di bahagian Kesepaduan Sosial dan Integrasi Nasional di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Jadi Puan Fairul, apa khabar? Alhamdulillah. Lama kita tak berjumpa ya? Ya, saya. Terima kasih banyaklah kerana mengundang saya bersama-sama pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan. Sudah semestinya lah berkaitan dengan isu perpaduan bila kita bercakap pasal sambutan Minggu Perpaduan. Dan macam saya katakan tadilah, kalau kita lihat daripada situasi terkini lah, terutama jadi peringkat global itu sendiri, apa yang berlaku di Asia Barat misalnya, dan kita juga melihat tentang perubahan yang mungkin ataupun kesan kepada geopolitik, begitu juga dengan ekonomi negara. Apakah anda merasakan bahawa ianya sedikit sebanyak secara langsung ataupun tidak langsung juga sebenarnya boleh memberi kesan ataupun impak bila kita bercakap tentang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Puan? Okey. Terlebih dahulu terima kasih. Ya, betul lah. Kita ni hidup dalam satu masyarakat dan global. Jadi apa sahaja yang berlaku di luar sana mesti akan memberi kesan secara tidak langsung. Betul. Ya, sebab kita bukan hidup bersendirian. Kita hidup bermasyarakat. Jadi dalam keadaan rakyat berdepan dengan ekonomi kita pada hari ini memang tidak dinafikan sebenarnya. Memang benarlah emosi ini menjadi lebih sensitif. Emosi ini menjadi lebih sensitif dan secara tidak langsung kalau kita tengok bila emosi kita terjejas, hubungan sosial juga akan terkesan ekoran daripada itu. Jadi di sinilah sebenarnya Kementerian Perpaduan Negara telah mengambil satu langkah di mana memang daripada dahulu kita melaksanakan program sambutan Minggu Perpaduan. Kerana perpaduan ini adalah satu usaha yang berterusan, tidak ada noktah dia. Jadi kalau kita tengok di mana melalui program ini kita dapat keluar daripada tekanan kita, ya, bila kita beremosi kita memerlukan satu ruang. Kita perlu berinteraksi. Betul. Sebenarnya, ya. Kita tak boleh bila ada masalah kita duduk aja kan. Kita kena berinteraksi, kita kena keluar jumpa rakan-rakan dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kalau kita tengok dari segi psikologi pun bila kita ada masalah kita kena keluar, kita kena pergi jumpa kawan-kawan kita kena luahkan perasaan kita. Jadi melalui program-program yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara ini sudah semestinya lah kita ada pelbagai aktiviti dan dekat situ setiap peserta yang datang itu bukan semata-mata mereka melihat aktiviti yang disajikan, tetapi program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan Negara ini adalah mengajak peserta itu untuk menyertai. Jadi ini merupakan salah satu terapi jugalah dalam kita menguruskan emosi kita sebenarnya. Jadi kita akan bersama-sama mengikuti aktiviti, pelbagai aktiviti yang ada dekat situ dan secara tidak langsung dia dapat meredakan
masalah-masalah yang ada dalam diri kita melalui interaksi sosial yang berlaku dalam masyarakat pada ketika itu. Saya suka bila Puan Fairul menyentuh tentang apa yang berlaku ketika ini dan apa yang dilakukan oleh Kementerian Perpaduan Negara sendiri. Tetapi barangkali sesuatu yang penting jugalah. Saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Puan jugalah. Bagaimana Puan melihat tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia ketika ini? Walaupun ialah kita ada masalah-masalah luaran yang mungkin memberikan impak ataupun kesan kepada masyarakat kita, tetapi apakah anda melihat bahawa ianya tidak memberikan satu kesan yang negatif sebenarnya bila kita bercakap tentang isu perpaduan di kalangan rakyat Malaysia sendiri? Okey. Bila kita bercakap berkaitan dengan perpaduan ni, kita tidak boleh lari dengan persepsi. Mungkin persepsi kita melihat kita ada masalah dari segi perpaduan. Tapi kita telah jelas terbukti bahawa melalui indeks perpaduan nasional yang kita buat, jelas menunjukkan last kita buat tahun 2022 dan sekarang tahun 2025 dia menunjukkan ada peningkatan dalam tahap perpaduan kita secara tidak langsung. Ini semua adalah ekoran daripada usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan, khususnya melalui Kementerian Perpaduan Negara, di mana kita melaksanakan pelbagai program bersasar dan juga bertindak mengikut kumpulan sasar. Jadi ini secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi hubungan kita dalam kita memastikan rakyat kita ini mempunyai nilai-nilai kenegaraan dan juga identiti nasional dalam diri individu tersebut. Sebab kita semua sedia maklum ya, kita ni hidup dalam sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya. Bukan satu etnik macam setengah negara yang lain. Tapi bukan mudah untuk menguruskan kepelbagaian yang ada ni. Tapi sejarah telah membuktikan bahawa Malaysia berjaya. Kita mempunyai pengalaman yang cukup baik bahawa dalam kita mengurus kepelbagaian ini. Kalau kita tengok. Jadi dekat situlah kementerian telah meletakkan elemen penting dalam setiap program dia, di mana kita menekankan elemen faham, hormat, terima dan seterusnya kita meraihkan kepelbagaian itu dalam memastikan kelestarian keharmonian tersebut. Kalau kita tak faham ya kepelbagaian yang ada dalam persekitaran kita, kita akan menghadapi masalah untuk kita hormat. Dan sebenarnya kita tak boleh terima perbezaan tersebut. Jadi itulah sebenarnya kunci dan juga aset kita lah ya sebenarnya yang membolehkan kita berdua pun boleh duduk dan kita boleh bercakap pasal perkara yang berlaku di luar sana. Kalau tak mungkin kita berada di Bernama pada malam ini. Betul. Okey, kita kembali semula tentang apa yang kita sebut di awal pengenalan program ini tadi, iaitu tentang apa yang berlaku sekarang ini, terutamanya krisis-krisis di peringkat global di Asia Barat itu sebagai satu contoh yang menggelisahkan kita sebenarnya, dan kita ingin melihat satu penyelesaian yang jitu bila kita bercakap tentang krisis yang berlaku di Asia Barat itu sendiri. Tetapi mungkin dari aspek ekonomi ini juga sesuatu yang tak dapat kita lari sebenarnya. Dan apakah dengan tekanan ekonomi yang semakin dirasai disebabkan oleh apa yang berlaku di Asia Barat itu sendiri, apakah Puan merasakan bahawa masyarakat juga menjadi lebih sensitif dan mudah tercetus salah faham sebenarnya, Puan? Jadi betul lah, ikhlaslah kita katakan ya. Kita tidak dapat nafikan ya krisis yang berlaku ini sedikit sebanyak telah menyebabkan peningkatan kos sara hidup dan sebagainya. Tapi kita terpaksa pada masa yang sama kita jelas bahawa orang kata perkembangan geopolitik yang sedia ada ini menuntut kesiapsiagaan sosial yang lebih sistematik sebenarnya dan juga berstruktur. Dan di sinilah sebenarnya negara kita Malaysia ya melalui kementerian, agensi dan semua pihak, saya percaya ya perpaduan ini adalah tanggungjawab bersama. Jadi melalui Kementerian Perpaduan Negara kita sentiasa menekankan elemen pendidikan, di mana pendidikan ini satu perkara yang sangat penting. Kita meletakkan elemen perpaduan dan juga pengukuhan jati diri bermula di peringkat awal persekolahan, di peringkat sekolah, di peringkat IPT dan juga di peringkat komuniti. Kerana rakyat yang tidak ada pendidikan akan membolehkan negara itu tidak maju. Kita mesti melahirkan rakyat yang bijak. Jadi melalui pendidikan kita menerapkan elemen-elemen kenegaraan, elemen-elemen perpaduan
Jadi ini secara tidak langsung kita dapat membentuk satu warga negara yang sangat bijak dan juga sangat berfikiran rasional dan juga profesional. Maknanya kita tidak boleh terlalu cepat melatah. Yang keduanya, kita melaksanakan pendekatan kita melalui komuniti kita, di mana komuniti kita di peringkat akar umbi, khususnya rukun tetangga. Kita mempunyai lebih 8,000 rukun tetangga di seluruh negara sebagai satu tapak integrasi kita, di mana melalui komuniti kita melaksanakan program bagaimana masyarakat menguruskan konflik. Itu juga merupakan salah satu elemen pendidikan, di mana kita mengajar masyarakat bila ada masalah bagaimana kita nak menguruskan konflik tersebut. Kan? Kita tak boleh lari, setiap hari kita akan jumpa masalah kita. Jadi melalui pendekatan-pendekatan ini kita dapat mewujudkan sebuah komuniti yang sejahtera dan juga progresif. Dan yang lagi satu yang saya fikir sangat penting juga adalah literasi sosial. Di mana bagaimana masyarakat ini kita pandu mereka untuk menguruskan maklumat dengan betul. Jadi masyarakat kita tahu menggunakan platform digital, khususnya media sosial yang pada hari ini dimiliki oleh setiap orang. Boleh dikatakan setiap rakyat Malaysia ada akaun media sosial dia. Cuma aktif tak aktif sajalah, ya. Tapi bila Puan sebut tentang media sosial, ini pun satu isu yang sering dibangkitkan sebenarnya. Mainan-mainan dalam media sosial itu juga kadang-kadang tanpa kita sedari sebenarnya boleh mencetuskan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Ada yang menggunakan media sosial itu sebagai satu senjata untuk menyerang satu sama lain dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh memastikan bahawa perbezaan pandangan dan juga pendapat yang dilontarkan dalam media sosial itu sebenarnya adalah bersifat matang dan tidak mencetuskan perpecahan. Betul lah. Itu satu soalan yang sangat menarik lah. Memang semua orang akan bercakap perkara tersebut. Di mana media sosial ni pada hari ini telah menjadi satu platform dan senjata untuk orang menyerang orang lain. Betul. Tanpa memikirkan bahawa kita ni sebenarnya duduk dalam sebuah negara yang ada undang-undang. Ya, kita jangan lupa kita ada undang-undang, jangan fikir kita ada akaun tu milik kita. Jadi dia kena jadi rakyat yang bertanggungjawab sebenarnya. Gunakan media sosial dengan sebaik mungkin. Jadi melalui Kementerian Perpaduan Negara, seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita ada kumpulan-kumpulan sasar kita. Kalau kita bercakap berkaitan dengan belia, kita ada dekat sekolah-sekolah melalui kelab-kelab rukun negara, kalau dekat IPT melalui Sekretariat Rukun Negara. Kita melaksanakan program-program kenegaraan, program-program perpaduan di mana kita mendidik, memupuk mereka bermula di peringkat sekolah dan juga pendidikan tinggi ini, bagaimana mereka menguruskan kehidupan seharian dia. Sebab bila kita bercakap berkaitan dengan kehidupan ini, kalau kita tengok kan kebersamaan ataupun perpaduan itu hanya boleh lahir jika kita betul-betul ikhlas, kita kena faham. Sebab perpaduan ini adalah sesuatu yang perlu kita pelihara, kita kena warisi. Jadi bagaimana kita nak mewarisi perpaduan tersebut? Kalau kita pada hari ini, generasi hari ini, difaham bagaimana untuk menguruskan perpaduan. Tetapi generasi akan datang bagaimana? Sebab kita tidak boleh lari bahawa kemajuan teknologi ini adalah satu perkara yang kita tidak boleh kata berhenti. Dia akan terus maju, dia akan berubah. Kita tak tahu, mungkin selepas ini ada teknologi baru. Setiap saat teknologi baru. Jadi kita tak boleh halang. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita menyediakan satu ruang, wadah pendidikan yang bagus. Kita bentuk modal insan yang berkualiti seperti yang dihasratkan, menepati dengan aspirasi Malaysia Madani. Bila Puan sebut tentang isu ini, saya terfikir sebenarnya Puan, bila kita bercakap tentang bagaimana kita nak menanam semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, ianya harus bermula daripada anak-anak lagi sebenarnya, terutamanya mereka yang berada di sekolah rendah dan sebagainya. Jadi apakah Kementerian Perpaduan Negara juga sebenarnya turut bekerjasama ataupun memainkan peranan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan satu pendidikan tentang istilah, kefahaman dan juga apa yang ingin dicapai melalui semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia, terutamanya bermula di tingkat sekolah lagi. Ya.
Betul, kita di Kementerian Perpaduan Negara mempunyai satu hubungan jaringan kerjasama yang strategik bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi lah. Kalau di sekolah-sekolah kita ada kelab rukun negara. Jadi kelab rukun negara ini adalah salah satu platform yang kita gunakan untuk kita masuk ke sekolah-sekolah sebagai satu mekanisme untuk melaksanakan program-program perpaduan dan juga kenegaraan. Orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul kan? Ya. Ini satu peribahasa yang kita tidak boleh elakkan dan kita kena setuju dengan peribahasa tersebut. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita meletakkan dan juga kita memulakan program-program yang berbentuk semangat cintakan negara dan juga pembentukan identiti nasional. Itu sangat penting dalam kita membentuk kebersamaan. Sebab kita juga tahun ini sambutan Minggu Perpaduan kita, tema kita adalah bersama membina negara bangsa. Jadi bagaimana kita nak bersama membina negara bangsa? Jadi kita kena bentuk kebersamaan di mana kita membentuk biar anak-anak ini mempunyai nilai rasa kekitaan yang sama, rasa cintakan negara yang sama, tetapi kita tidak mengenepikan nilai-nilai etnik yang sedia ada. Jadi kalau dekat sekolah, kalau kita bercakap dekat sekolah ni program yang malah banyak ya. Salah satunya saya boleh jelaskan kat sini adalah program Gerak Integrasi Perpaduan, GRIP. Jadi GRIP ya, kita nak pegang, bukan kita nak pegang tak bagi dilari mana-mana. Kita nak pegang dia biar jiwa dia tu mempunyai semangat cintakan negara yang sangat tinggi. Melalui program Gerak Integrasi Perpaduan ini, kita ada 3 kluster dekat situ. Kluster kenegaraan, kluster perpaduan dan juga kluster nilai-nilai murni. Di mana melalui kluster kenegaraan ini kita melaksanakan aktiviti-aktiviti yang interaktif berkaitan dengan kenegaraan. Kalau kluster nilai-nilai murni ni biasanya kita akan melaksanakan program-program bagaimana kita menerapkan elemen nilai, contohnya cintakan alam sekitar, dialog damai, di mana kita mengajar murid-murid ini jangan bercakap perkataan-perkataan yang sensitif bersama rakan-rakannya. Tapi program yang kita laksanakan ini bukannya sehalalah, sebab hari ini kita dah berubah pendekatan kita di mana kita tidak lagi memberi ceramah dekat depan, tapi semuanya dalam bentuk aktiviti. Jadi melalui aktiviti ini kita percaya murid-murid ini dapat belajar sesuatu melalui pengalaman. Bila dia ada pengalaman, itu adalah satu bentuk pendidikan yang dapat membentuk diri dia yang sebenar. Yang lebih bersifat realiti sebenarnya. Dia kalau kita cakap je kat depan, dia boring masuk, juga. dia hadam sendiri. Kita tak tahu jadi apa. Okey, Puan, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini dan saya cukup selesa sebenarnya bersama-sama bersama dengan Puan Fairul Jibanu yang merupakan pengarah di bahagian Kesepaduan Nasional dan Integrasi Nasional di Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Dan tentunya kita masih lagi bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan, Nadi Membina Negara Bangsa. Tapi kita berehat dulu buat seketika, tetapi anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Masa depan bermula di sini. Alhamdulillah. Harapan menjadi realiti dengan satu usaha kecil bersama. Kecil-kecil yang boleh pandai wakaf. Dari kesihatan ke pendidikan, ekonomi ke alam sekitar, wakaf ada untuk semua. Setiap ringgit yang diwakafkan membuka peluang membina masa depan negara. Daripada tangan kita, terbit harapan untuk seluruh rakyat Malaysia. Wakaf adalah amanah demi Malaysia yang kita cintai. Mereka adalah pewaris negara. Harapan untuk sebuah legasi. Sumbangan wakaf anda merealisasikan semua harapan, membantu yang memerlukan tanpa mengira bangsa dan agama. Wakaf membangun Malaysia Madani. Okey, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan, Nadi Membina Negara Bangsa. Okey, Puan Fairul, tadi menarik sebenarnya bila Puan membangkitkan tentang apa yang dilakukan oleh Jabatan Perpaduan Negara sendiri dalam usaha untuk menanam semangat perpaduan di kalangan murid-murid sekolah.
Tetapi saya juga nak dapat pandangan Puan. Ini berkaitan dengan golongan yang satu lagi yang saya juga anggap penting sebenarnya kepada Nadi untuk mencapai matlamat perpaduan yang diinginkan, iaitu anak-anak muda. Dan kita faham bahawa sekarang ini anak muda begitu terdedah, terutamanya dengan maklumat tanpa sempadan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional sendiri dalam usaha untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan golongan muda, kerana mereka merupakan bagi saya nadi yang cukup penting sebenarnya. Ya, betul. Orang muda ya, setiap hari kita bercakap orang muda. Kita sendiri pun kalau boleh nak jadi orang muda sentiasa kan. Muda ni adalah satu perkataan yang semua orang sangat suka ya. Semua orang nak jadi muda. Macam tuan lah, walaupun dah macam ni masih lagi bertenaga macam orang muda. Alhamdulillah. Okay. Jadi sebenarnya golongan muda ni memanglah kita tidak dapat nafikan ya. Dia sangat terdedah dengan apa sahaja yang berlaku dalam persekitaran mereka ni. Dan juga sebenarnya tidak salah juga kalau kita mengatakan darah muda cepat bergerak. Cepat bergerak, mereka ni cepat pantas, cepat panas, semua cepatlah. Okey. Jadi sebenarnya mereka ni mempunyai satu kebolehan ya, golongan muda pada hari ini. Mereka sangat cepat belajar apa sahaja perubahan teknologi yang berlaku. Kalau zaman dulu-dululah ya, kita banyak kena baca manual. Zaman sekarang manual tu dia tak baca dah. Kalau dia beli je dia dah tahu dah nak guna tu macam mana. Itu satu kebolehan yang sangat baik yang ada dalam diri anak-anak muda kita, khususnya dekat Malaysia ni kan. Jadi cabaran kita adalah untuk memastikan bagaimana aset yang sangat berharga ini berakar menjadi nilai perpaduan kita untuk kelangsungan kepimpinan akan datang. Sebab kita tak boleh lari ya, anak-anak muda hari ini merekalah pemimpin kita akan datang. Jadi kalau kita nak tengok masa hadapan kita, orang kata tengok anak-anak muda hari ini kan. Betul. Jadi maknanya masa hadapan Malaysia sangat bagus sebab anak-anak muda pada hari ini sangat bijak. Jadi dari situ saya percaya setiap agensi kerajaan, begitu juga dengan Kementerian Perpaduan Negara. Kalau dekat universiti-universiti kita ada Sekretariat Rukun Negara. Saya rasa tuan pernah dengar kot, Sekretariat Rukun Negara ini dia adalah satu platform di mana dia macam kelab rukun negara juga, tapi dia di peringkat pelajar-pelajar universiti. Kita ada di seluruh negara, setakat ni kita ada 193 Sekretariat Rukun Negara lah. Tetapi kita juga menggerakkan aktiviti-aktiviti kita kat universiti yang tak ada Sekretariat Rukun Negara pun kita gerak. Sebab kita nakkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kenegaraan ini dapat dicairkan dalam diri anak-anak muda kita ini. Sebab melalui pemindahan maklumat yang betul dan baik, saya percaya kita dapat membentuk anak-anak muda ini melalui program-program yang kita laksanakan. Antaranya adalah debat perpaduan. Di mana pada tahun ini kita ada debat perpaduan 2026 akan berlangsung pada tahun ini. Dan selain daripada itu, kita juga mengadakan program jelajah belia rukun negara bersama anak-anak muda ini. Jadi melalui program-program ini, kita percaya kita dapat menerapkan maksud-maksud dan juga terjemahan rukun negara. Sebab kita tahu rukun negara ini adalah ideologi negara. Jadi kita bukan sekadar ikrar semata-mata. Kita baca mukadimah, kita baca prinsip kan. Tapi apa yang kita laksanakan adalah kita fahamkan mereka apa maksud cita-cita, apa maksud setiap prinsip tersebut dan kaitkan dengan kehidupan seharian. Sebab rukun negara ini adalah way of life, cara kita hidup. Dia adalah prinsip kita. Sebagai seorang rakyat Malaysia, you kena tahu pasal rukun negara. Jadi manakah anak-anak muda ini merupakan masa hadapan kita. Dah sampai masanya kita kena fahamkan mereka maksud. Bukan sekadar baca ikrar semata-mata. Mereka kena faham apa maksud kepercayaan kepada Tuhan, apa maksud kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan mereka. Jadi dekat sinilah contohnya mereka kena faham apa maksud faham, hormat, terima semua ni dalam membolehkan mereka melayari kehidupan mereka ni bersama rakan-rakan mereka yang terdiri daripada berbagai kaum, agama dan juga budaya. Mencelah sedikit tentang anak-anak muda sekarang inilah ya. Dan kita seperti yang kita sebut di awal tadilah, cabaran kepada anak-anak muda juga cukup hebat ketika ini. Tetapi apakah selain daripada apa yang Puan sebut itu, apa lagi pendekatan yang dilihat bersesuaian sebenarnya dengan kehendak anak muda sebenarnya? Apa yang mereka mahu sebenarnya daripada bila kita bercakap tentang perpaduan itu sendiri sebenarnya? Okey. Anak muda ni sudah semestinya bila bercakap dengan mereka ini kita tak boleh
bercakap macam tu je. Mereka mesti nak bukti. Dia buat sesuatu ni dikata ini tak ada bukti, tak ada fakta, tak ada asas. Jadi apa yang kita laksanakan adalah kita kena daripada semasa ke semasa kita melaksanakan program. Melalui program-program tersebutlah kita menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan isu-isu semasa untuk membolehkan mereka faham bagaimana mereka menterjemahkan isu tersebut kepada rakan-rakan dia dalam komuniti dia dan sebagainya. Dan kalau saya boleh kongsikan, contohnya kita ada satu program nama dia Citra Negaraku. Jadi melalui program tersebut sebenarnya mereka, student tu sendiri akan melaksanakan program berkaitan dengan apa yang ada dekat dalam rukun negara tersebut, dan mereka juga akan melaksanakan program bersama dengan komuniti, di mana dekat dalam komuniti tersebut mereka akan berkongsi apa saja kebolehan yang ada bersama mereka dengan komuniti tersebut. Contohnya mereka pandai dalam pembuatan AI, pendidikan AI dan sebagainya. So mereka akan mengadakan kelas bersama dengan komuniti tersebut untuk mengajar anak-anak dekat situ, ataupun kebolehan mereka dalam melaksanakan bengkel, ataupun kebolehan mereka dalam pendidikan dan sebagainya. Mereka akan adakan tuition dan sebagainya bersama dengan komuniti. Itu adalah satu cara kita mendidik mereka bagaimana berkongsi aset yang ada dalam diri mereka dengan rakan-rakan komuniti mereka yang lain. Setuju ataupun tidak kalau saya bangkitkan tentang isu ini, Puan Fairul? Anak muda dikatakan antara golongan yang bukan mudah sebenarnya untuk dipengaruhi. Tetapi pada masa yang sama, kadang-kadang anak muda itu digunakan sebagai senjata sebenarnya untuk sesuatu ideologi itu diterapkan di dalam kepala dan juga pemikiran mereka. Jadi bagaimana? Apakah ini bagi pihak Kementerian Perpaduan Negara sendiri menganggap sebagai satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya dalam usaha untuk memberi satu kefahaman yang jitu kepada anak-anak muda bila kita bercakap tentang perpaduan itu? Ya, betul. Bila kita bercakap berkaitan dengan perpaduan ni, memanglah orang akan cakap. Tapi perpaduan ni bukan retorik. Dia adalah satu yang orang kata bukan slogan juga. Tapi dia adalah satu keramat yang perlu kita pupukkan dalam diri anak-anak muda ini. Sebab betul lah, bercakap dengan anak muda ini kita memerlukan satu kekuatan lah. Satu kekuatan dari segi pengetahuan dan juga pendidikan. Jadi kita kena laksanakan aktiviti tersebut dalam bentuk yang interaktif. Kita tak boleh lagi macam saya cakap tadi, program sahala, diduduk, kita bercakap kat depan, tak boleh. Kita bila buat sesuatu, kita kena bawa anak muda ini dalam program kita. Maknanya dia menyertai sekali. That's why lah kalau kita tengok dalam sambutan Minggu Perpaduan ini, kita ada program contohnya pameran wajah-wajah perpaduan, contohnya Unity Fun Walk. Kalau kita tengok Unity Fun Walk ni biasanya orang berlari pakai t-shirt dan sebagainya. Tapi dalam kita buat Unity Fun Walk ni, kadang kita meletakkan teras dekat situ memakai pakaian etnik. Jadi kita mengajar dia bahawa dalam dia bersukan itu kita terapkan elemen perpaduan dan sebagainya. Kalau dalam aktiviti pameran wajah-wajah perpaduan, contohnya kita nak membentuk Moments of Unity, kita akan buat dalam bentuk pameran gambar-gambar yang mencerminkan bahawa kita ni hidup dalam sebuah kelompok masyarakat yang pelbagai dan juga satu kelompok masyarakat yang harmoni. Jadi dia dapat menghargai. Kita mengajar mereka menghargai apa yang ada dalam persekitaran kita melalui pelbagai medium lah. Kadang kita buat juga short reel dalam media sosial. Sebab itu adalah cara kita bawa mereka untuk menghasilkan video-video pendek contohnya. Jadi mereka sendiri akan hasilkan aktiviti-aktiviti Moments of Unity dan kita upload lah dekat media sosial tersebut. Jadi dia rasa diri dia dihargai bila hasil dia tu kita upload. Jadi itu satu cara lah. Kalau dia bila dia upload tu, kita tahulah dia dapat menjiwai dan dia dapat merasai elemen-elemen perpaduan, bagaimana dia menghargai kepelbagaian yang ada dalam ekosistem kita yang sedia ada ini. Itu kita bercakap tentang anak muda. Saya nak pergi kepada satu lagi persoalan yang mungkin agak sensitif, tetapi saya nak juga dapat respon ikhlas daripada Puan lah. Kita sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Kita ada pelbagai parti politik sebenarnya dan ianya adalah perkara lumrah ataupun perkara biasa dalam kehidupan masyarakat kita. Tetapi yang menyedihkan kita, kadang-kadang ada juga parti-parti politik yang bermain dengan isu-isu yang bersifat perkauman, dan inilah sebenarnya yang kadang-kadang
membimbangkan kita kerana kesannya nanti mungkin akan mencetuskan satu semangat yang seharusnya tidak dibangkitkan. Berlakunya pergeseran kaum, ada yang bermain dengan isu kaum, isu agama, bangsa dan sebagainya. Jadi apakah nasihat anda juga pandangan Puan, dan bagaimana agaknya Kementerian Perpaduan Negara melihat isu ini? Apakah ini merupakan satu isu yang serius dan perlu diberi perhatian sebenarnya? Nasihat kepada parti-parti politik khususnya. Kita tak dapat nafikanlah perkara ini berlaku. Tapi dia bukan nasihat lah ya, untuk peringatan kita bersama lah ya. Peringatan kita bersama ya, sebab perpaduan ini adalah tanggungjawab kita bersama. Betul. Semua kita rakyat Malaysia, kita warga negara Malaysia. Jadi kita tak boleh lari ya. Kita macam saya cakapkan tadi, kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Mungkin after this kita akan pergi kepada super diversity. Kan? Jadi kita ada pelbagai agama, pelbagai budaya. Lepas tu kalau kita bercakap bahasa, macam-macam bahasa ada. Jadi macam tu jugalah dengan parti politik kan. Jadi itu sebab kita cakap perpaduan dalam kepelbagaian. Bagaimana kita menguruskan perpaduan dalam kepelbagaian tersebut. Jadi dia bukan satu tanggungjawab mana-mana individu, tapi dia adalah tanggungjawab semua. Siapa yang bernama rakyat Malaysia. Jadi termasuklah parti politik. Jadi dekat sini, apa yang saya boleh cakap adalah kepimpinan melalui tauladan. Dia adalah satu yang perlu ada dalam diri setiap orang. Kalau kita sebagai pemimpin, di luar sana ramai orang melihat kita. Jadi tunjukkan contoh yang baik. Balik kepada ideologi negara kita. Macam saya cakapkan tadi. Kita ada cita-cita dan kita ada 5 prinsip yang menjadi platform mekanisme kita untuk membolehkan rakyat Malaysia ini terus gah berdiri di mata dunia, yang mempunyai rakyat yang pelbagai kaum, tapi dalam masa yang sama kita melaksanakan pengukuhan perpaduan dalam memastikan kelestarian keharmonian kita ini agar terus terpelihara. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Tengok balik maksud 5 prinsip tu apa. Tengok balik. Jadi bila kita bercakap pasal perpaduan ni, kita perlu bertanggungjawab dan ikhlas. Jadi kita kena ikhlas, jangan ada sifat mementingkan diri sendiri. Betul. Ya, jadi kita ni ada amanah yang perlu kita galas bersama untuk tanggungjawab generasi yang akan datang, untuk kita sampaikan baton tu. Jadi tunjukkan contoh yang baik. Jadi sama-sama peringatan untuk semualah ya, bukan mana-mana pihak, untuk diri saya, untuk semua. Kita rakyat Malaysia ni kita mempunyai satu peranan yang semenjak bukan senang ya kita mencapai kemerdekaan. Jadi kita kena pegang kemerdekaan tersebut kalau nak dibandingkan dengan apa yang berlaku, macam tadi kata berlaku dekat Asia Barat tu kan. Jadi kita pegang negara kita, kita jaga negara kita dengan baik. Kita pastikan rakyat kita faham apa yang berlaku dan kita buat pagar kita dengan kekuatan kebersamaan yang ada dalam diri kita bersama. Dalam situasi yang cukup mencabar ini, tadi pun Puan ada sentuh sebentar selalu apa yang akan dilakukan. Program-program yang telah pun disusun atur dengan begitu kemas sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan ini. Mungkin boleh kita dapatkan lagi apa lagi program-program ataupun perkara-perkara menarik yang telah pun disusun atur sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan ini, Pak. Okey, sambutan Minggu Perpaduan ini saya kongsikan sedikitlah berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan ini. Ini dah tahun keempat lah kita raikan ya. Jadi alhamdulillah dia merupakan flagship di bawah Kembara Perpaduan, program Kementerian Perpaduan Negara. Dia adalah satu program yang kita laksanakan dalam usaha kita untuk memupuk keharmonian dalam masyarakat kita. Bila kita bercakap pasal sambutan Minggu Perpaduan, dia adalah satu program yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Jadi dia daripada prasekolah, murid sekolah, belia, komuniti, orang awam, pelbagai lapisan masyarakat dan pelbagai etnik yang akan kita libatkan bersama. Jadi antaranya kalau kita tengok, kita ada bicara perpaduan. Aktiviti dia, kita ada bicara perpaduan, kita ada karnival ekonomi rukun tetangga progresif. Di mana kita ada komuniti rukun tetangga dan kita akan buat karnival dekat situ. Contohnya kalau yang akan berlaku pada minggu hadapan ni 9 hingga 11 April ni merupakan zon timur punya sambutan Minggu Perpaduan. Dia pembuka tirai lah. Pembuka tirai untuk tahun 2026 ini adalah zon timur. Jadi akan diadakan di zon utara, zon selatan, zon tengah.
Zon Sarawak dan peringkat kebangsaan kita akan laksanakan pada bulan Jun di Sabah, di Stadium Likas Kota Kinabalu yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Jadi dalam sambutan Minggu Perpaduan di Zon Timur ni ada pelbagai aktiviti. Jadi selain daripada itu, kita juga ada aktiviti rumah kami. Kalau kita bercakap berkaitan dengan rumah kami ini adalah satu pameran etnik yang kita bawa, contohnya etnik Melayu, Cina, India, dan kita buat dalam, bukan kita buat ni lah, maknanya kemah, tapi dekat dalam tu kalau rumah etnik Melayu tu, kita akan tonjolkan makanan dia, pakaian dia, budaya dia. Jadi rakyat yang datang tu dia dapat tengok. Kalau rumah Sabah, samalah. Jadi siapa yang tak pernah pergi Sabah tu boleh pergi ke Kelantan, 9 hingga 11 ni boleh tengok aset-aset dan juga budaya yang ada di negeri Sabah, Sarawak, kita akan pamerkanlah dekat situ. Selain daripada itu, kita juga ada Food Unites, di mana kita faham ya, makanan ini adalah satu tapak integrasi yang menyatukan kita. Jadi kita akan bawa makanan-makanan etnik dan juga selain daripada itu, kita juga akan tonjolkan signature Zon Timur lah. Di mana kalau kita buat sambutan Minggu Perpaduan Zon Timur, maknanya kita ada signature Zon Timur. Contohnya daripada Kelantan kita ada sobek wow. Kita ada buat ketupat sotong. Kalau daripada Terengganu dia ada keropok leko, dia ada mencanting batik. Jadi kita boleh bawa orang ramai untuk sama-sama mencanting batik dekat situlah pengalaman. Jadi kita bukan sekadar pameran semata-mata, kita ajak komuniti untuk merasai aset-aset yang ada, yang mungkin ada di kalangan kita yang tak sedar kepelbagaian ini wujud, tapi kita tidak menyertai perkara-perkara tersebut. Artinya Puan ya, kalau ni program-program yang disusun atur itu kerana dia akan diadakan di pelbagai zon. Ya. Jadi dia akan disusun atur, program-program ini akan disusun atur mengikut sesuatu zon itulah. Kalau ada di Sabah mungkin lain. Akan berbeza dengan apa yang berlaku dipamerkan di Kelantan. Kalau zon utara dia ada elemen-elemen yang utara itulah. Kita akan pamerkan dekat situ dan sebagainya lah. Jadi apakah Puan merasakan bahawa melalui penganjuran sambutan Minggu Perpaduan ini sebenarnya setakat inilah, apakah ianya telah mendapat sambutan dan juga respon yang positif sebenarnya daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya? Dia alhamdulillah setakat 4 tahun kita dah buat ni, kita mendapat sambutan yang sangat baik. Di mana untuk Zon Timur ni juga kita sasarkan lebih kurang 20,000 orang pengunjung untuk 3 hari tersebut. Kalau di peringkat kebangsaan tahun lepas lebih kurang dalam 200,000 orang pengunjung. Sebab tahun lepas kita buat peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jadi tahun ni di Sabah. Jadi memang kita dapat sambutan yang sangat baiklah. Sebab mereka akan datang sebab sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan program signifikan di mana dia bukan sahaja kita mempamerkan aktiviti atau acara saja. Maknanya kalau kita pergi, bukan kita pergi tengok, kita balik. Sambutan Minggu Perpaduan ini adalah satu platform di mana kita pengunjung yang datang itu akan menyertai aktiviti tersebut. Dia bukan datang semata-mata di balik. Mereka boleh terlibat samalah. Kita akan libatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi dia merupakan satu pengalaman lah. Sebab kita percaya bahawa pengalaman ini akan membentuk diri dia untuk menjadi warga negara yang lebih baik, yang menghargai keharmonian dia. Sebab dalam program-program tersebut kita akan terapkan elemen yang saya maklumkan tadi, iaitu elemen faham, hormat, terima dan meraihkan. Kita akan terapkan. Ini sangat penting. Sebagai rakyat Malaysia kita kena ada elemen-elemen tersebut. Kalau kita nak hidup dalam suasana aman, harmoni dan bersatu padu. Okey, Puan, kita akan berehat buat kali terakhir dan kembali nanti. Mungkin tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi beberapa persoalan-persoalan penting dan menarik yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu di studio. Tetapi kepada anda, jangan lupa ataupun jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di program Ruang Bicara. Kerana sesungguhnya lah kami bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya, isu yang melibatkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sambutan Minggu Perpaduan, nadi membina negara bangsa. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kami cukup berterima kasih sebenarnya kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tetapi menarik sebenarnya bila kita bercakap tentang sambutan Minggu Perpaduan ini, dan tentunya lah nadi membina negara bangsa itu menjadi trust kepada sambutan Minggu Perpaduan. Mungkin juga dari segi lokasi tadi Puan sebut yang akan diadakan tu di Kelantan, ya, di Kota Baru? Di Kota Baru, Kelantan. Yang lain-lain lokasi itu? Okey, kita ada mengikut zon pada tahun ini yang akan berlangsung, ya, mengikut zon ni julung kali lah diadakan. Sebab tahun-tahun sebelum ni kita adakan peringkat kebangsaan dan juga negeri-negeri. Jadi kali ini pihak kementerian telah mengambil satu langkah pendekatan yang berbeza sedikit di mana kita bercadang dan juga akan melaksanakan sambutan Minggu Perpaduan ini mengikut zon. Yang akan membuka tirai macam saya cakap tadi, kita akan bermula di Kelantan pada 9 hingga 11 April, ya, 2026 ini di Ion Mall Kota Baru, Kelantan. Yang berikutnya akan menyusul adalah di zon utara. Yang akan menjadi tuan rumah adalah di Ipoh, Perak. Okey, orang-orang Ipoh bersedia. Dia akan bermula pada 23 hingga 26 April. Dia akan berturutan. Dan kemudian akan diikuti dengan zon Sarawak. 8 hingga 10 Mei sama dengan zon selatan lah. Zon selatan kita buat di Melaka sebagai tuan rumah di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Dan akhir sekali di zon tengah. Zon tengah pada 15 hingga 17 Mei yang akan dilaksanakan di Muzium Negara Kuala Lumpur. Dan seterusnya di peringkat kebangsaan di Kota Kinabalu lah, itu yang besar lah kita buat. Jadi itu adalah lokasi-lokasi dia di mana kita akan pastikan masyarakat mengikut zon-zon dan juga negeri tersebut datang beramai-ramai mengikuti program sambutan Minggu Perpaduan. Dia adalah macam saya cakapkan tadi, dia adalah satu karnival ataupun festival yang merupakan kalau kita pergi inilah Malaysia. Orang kata Malaysia yang kita akan tengok mengikut zon-zon tersebut. Sebab dia ada banyak aktiviti selain daripada saya maklumkan tadi, kita ada bicara perpaduan, kita ada karnival produk ekonomi rukun tetangga, kita ada Food Unites, kita ada Unity Fun Walk. Unity Fun Walk kita memakai baju-baju etnik dan kita juga ada signature mengikut zon dan banyak aktiviti-aktiviti dia yang kita akan laksanakan. Dan juga dekat situ juga dari segi pendidikan kita boleh tengok pameran rukun negara. Di mana kita boleh tengok susur galur sejarah rukun negara kepada murid-murid sekolah dan juga adik-adik yang masih dalam sekolah boleh datang tengok dekat situ sejarah rukun negara, bagaimana rukun negara dibentuk dan sebagainya. Itu semua sangat penting. Maknanya kita bukan saja tahu mukadimah dan juga ikrar, kita tahu sejarah pembentukan rukun negara tersebut. Bagaimana dia diisytiharkan tahun 1970 dan sebagainya. Dan kita juga ada pameran wajah-wajah perpaduan, iaitu satu pameran yang kita akan letakkan sama ada dalam bentuk fizikal, dalam bentuk orang kata online, dalam bentuk teknologi, di mana kita memaparkan momen-momen. Ini sangat penting sebab dalam kita mengurus kehidupan seharian kita, kadang kita lupa menghargai sebenarnya rakyat Malaysia ni telah berjaya membentuk moment of unity. Jadi inilah dia perkara-perkara yang perlu kita kukuhkan terus, kita lestarikan untuk memastikan momen-momen ini sentiasa berkesinambungan. Jadi sama-sama kita kumpulkan koleksi-koleksi wajah-wajah perpaduan ini. Dan selain daripada itu, kita juga ada pertandingan karakter perpaduan. Di mana karakter perpaduan ini kita akan bawa anak-anak kita, sama ada anak-anak prasekolah ataupun murid-murid sekolah biasanya, akan melakonkan watak-watak tokoh-tokoh idola perpaduan negara. Maknanya kita recall baliklah tokoh kemerdekaan, tokoh pejuang negara, tokoh wanita negara dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga ada sukan rakyat. Kalau sukan rakyat ni macam-macam bentuk lah. Sekarang ni sukan rakyat juga boleh dilaksanakan melalui
teknologi kan. Kita kalau kawasan tu tak ada padang, kita boleh menggunakan teknologi yang sedia ada untuk melaksanakan sukan. Macam kita main bowling, tapi kita main bowling bola, tapi kita tak bowling bola atas padang, tapi sebenarnya kita menggunakan teknologi tersebut. Jadi macam kita bersukan juga. Jadi kita merencanakan aktiviti-aktiviti kita ini mengikut keperluan semasa. Kalau kita tengok anak-anak muda suka IT dan sebagainya, maka kita akan rencanakan, kita akan wujudkan platform tersebut mengikut kesesuaian umur dan juga minat. Jadi pelbagai kaedah kita gunakan sebenarnya nak memastikan kecairan maklumat berkaitan dengan kenegaraan ini sampai ke hati rakyat kita sebenarnya, sebab kita nak rakyat Malaysia ni mempunyai sense of belonging yang tinggi terhadap negara. Jadi itu semua adalah antara aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan lah, selain daripada persembahan kebudayaan dan sebagainya. Kadang anak-anak zaman sekarang ni dah tak tahu dah kebudayaan tradisional dia. Contoh kalau dekat Zon Timur ni kita akan perkenalkan tarian pelanduk dan sebagainya yang dibawa khas daripada Pahang. Dan kita ada orang kata DK Barat yang merupakan satu persembahan kebudayaan yang begitu simbolik di negeri Kelantan. Menarik. Ya. Okey, apa yang disusun Dato' itu bagi saya begitu menarik sekali. Tetapi ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa ialah sambutan perpaduan. Mungkin saya percaya Puan dan rakan-rakan di Jabatan Perpaduan Negara sendiri mempunyai sesuatu yang ingin dicapai sebenarnya, dan ialah kita tahu bahawa semangat yang dipupuk sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan ini, kalau boleh kita tidak mahu terhenti di acara itu sahaja sebenarnya. Kita juga mengharapkan bahawa ianya akan terus subuh dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Jadi apakah ini juga harapan yang ingin anda kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita semua? Ya, betul. Kalau kita tengok ya, tema sambutan Minggu Perpaduan kita ya, tahun 2026 ini adalah bersama membina negara bangsa. Jadi bagaimana kita nak bersama membina negara bangsa? Jadi apa yang kita tekankan dekat sini adalah kebersamaan dalam kita memastikan kefahaman berkaitan dengan faham, hormat, terima. Jadi kebersamaan itu sangat penting. Bagaimana kita berkongsi segala kepelbagaian yang ada ini untuk membolehkan rakyat Malaysia ini rasa kekitaan itu sangat tinggi. Dirasa ini negara kita, bagaimana kita nak jaga negara kita. Jadi itu sangat penting. Bila setiap individu mempunyai semangat kebersamaan yang sangat tinggi, saya percaya kita akan menjadi warga negara yang betul-betul orang kata sihat, positif dan juga beramanah. Ini sangat penting sebab macam saya maklumkan tadi, perpaduan ini adalah bukan slogan semata-mata, tetapi dia adalah satu perkara yang perlu kita pupuk, yang perlu kita warisi. Jadi bagaimana kita nak memastikan perpaduan ini terus diwarisi kepada generasi akan datang. Jadi itulah tanggungjawab kita pada hari ini untuk memastikan elemen kebersamaan itu ada dalam diri jiwa rakyat kita semua. Jadi bila ada perkara ini, saya percaya mereka dapat bertindak dengan positif, dengan baik, berintegriti. Integriti ini sangat penting dalam diri kita untuk menjadi seorang rakyat Malaysia. Sebab kita mempunyai pelbagai aset, kalau kita tak ada integriti, aset tersebut boleh terjual dengan sendirinya. Jadi itu sangat penting. Ya, apakah Puan juga merasakan bahawa mungkin dengan apa yang kita sebut di awal tadilah, dengan situasi ekonomi dan geopolitik yang begitu mencabar ketika ini secara global sendiri, barangkali dengan penganjuran sambutan Minggu Perpaduan ini, mungkin inilah nilai-nilai yang mungkin akan ataupun ruang-ruang yang mungkin boleh digunakan oleh Jabatan Perpaduan Negara sendiri untuk memberi pencerahan agar rakyat Malaysia sendiri harus menerima apa yang berlaku itu adalah sesuatu yang bukan dirancang oleh negara kita, tetapi berlaku disebabkan oleh berlakunya krisis di Asia Barat dan sebagainya. Itu di luar kawalan kita sebenarnya. Jadi apakah kesedaran seperti ini harus diwujudkan melalui program-program yang dianjur sambutan Minggu Perpaduan ini? Ya, betul. Macam kita hidup perlu diteruskan. Ya. Jadi kita kena fikirkanlah cara. Kalau kita sayangkan negara kita, kita perlu ambil pendekatan-pendekatan. Masing-masing ada peranan masing-masing. Bagi di Kementerian Perpaduan Negara, kita mengambil pendekatan melalui
pendidikan dan juga jentera-jentera perpaduan yang sedia ada. Dan melalui program-program seumpama ini, kami percaya dapat meningkatkan lagi semangat cintakan negara, semangat kebersamaan. Dan kalau diri kita ini kuat, saya percaya kalau kita telah ada dalam diri kita ini semangat cintakan negara yang tinggi, kita faham sistem pentadbiran negara kita dengan betul dan sebagainya. Apa saja ancaman dan juga cabaran yang datang, saya percaya kita dapat menepis dengan baik. Kita dapat berfikir dengan betul, berfikir dahulu sebelum bertindak. Maknanya kita tidak mudah melatah dan terikut-ikut dengan perkara yang sedia ada dalam media sosial. Media sosial ni bagus, tapi bukan semua perkara perlu kita percaya. Kita kena bijaklah kan. Jadi itu sebabnya pendidikan tu sangat penting. Ilmu tu sangat penting. Jangan mudah terikut-ikut dan terpengaruh dengan viral-viral yang ada dalam media sosial tersebut. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya Puan. Jadi ada lebih kurang 3 minit saja lagi. Saya nak beri ruang dan peluang ini di penghujung program Ruang Bicara ini. Seruan Puan sendirilah kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menjayakan sambutan Minggu Perpaduan ini. Silakan Puan. Okey, terima kasih banyak atas slot yang diberikan ini. Di sini saya ingin menyerulah semua rakyat Malaysia di luar sana, posting-posting dan juga promosi berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan akan terus dimaklumkan di media sosial dan juga di media elektronik. Jadi datanglah beramai-ramai untuk bersama-sama menjayakan program sambutan Minggu Perpaduan. Dia adalah satu program yang bukan menyajikan aktiviti semata-mata, tetapi dia adalah satu program yang melibatkan kita dekat dalam program tersebut. Balik tu kita akan rasa, kita akan mencuba. Kita akan cuba makan makanan-makanan yang etnik yang ada dan sebagainya. Sebab aktiviti-aktiviti yang disajikan itu adalah bersifat informatif, ilmiah, yang dapat menampilkan elemen-elemen kebudayaan, kepelbagaian yang ada dalam negara kita. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada. Bersama-sama rakyat Malaysia datang mengikuti program sambutan Minggu Perpaduan kita yang terdekat adalah 9 hingga 11 April di Ion Mall, Kota Baru, Kelantan. Jadi orang ramai dijemput sendirilah untuk memeriahkan kemeriahan yang kita cipta bersama. Betul. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan susah nak sebut nama Puan Fairo Jibanu Zainal Abidin, iaitu pengarah di bahagian Kesepaduan Nasional dan Integrasi Nasional, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Dan sesungguhnya amat jelas daripada apa yang Puan sebut itu sendiri, dan sesungguhnya lah kita mengharapkan bahawa rakyat di negeri-negeri di mana di pelbagai zon di mana sambutan Minggu Perpaduan ini akan dilaksanakan, dan inilah seperti apa yang disebut oleh Puan sendiri, mungkin akan dapat memberikan satu semangat jati diri, semangat perpaduan yang luar biasa di kalangan rakyat Malaysia. Kerana harus kita ingat bahawa perpaduan itu merupakan tunggak sebenarnya kepada kemakmuran negara, dan seharusnya lah ia terus diperkukuhkan. Dan kita juga mengharapkan bahawa program-program seperti sambutan Minggu Perpaduan ini akan terus diadakan dari masa ke semasa dalam usaha untuk memberikan kekuatan dan juga semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan jangan lupa seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara pastinya akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.